ketumbuhan di sebelah dua-dua belah kilang telur. Jadi ketumbuhan ini sangat bahaya kalau korang biarkan. Kalau dia normal ketumbuhan biasa tak ada masalah. Tetapi apa yang saya nak sampaikan di sini adalah tanda bahaya bagi wanita yang pertama apabila anda kerap kencing. Mungkin tanda-tanda anda ada ketumbuhan di dalam rahim dan kilang telur. Jadi korang nampak tak? Korang nampak tak apa yang bahayanya? Sebab dia ada dua. Saiz 5cm korang. Saiz 5cm. So kiri dan kanan kilang telur dia ada ketumbuhan ataupun ketulan. Cuba kita tak pasti kanser ataupun tak sampailah kita ambil sampel dan buat test. Jadi tanda bahaya yang pertama bagi wanita adalah kerap kencing. Berapa ramai yang rasa kerap kencing ni normal? Korang jangan salah faham. Kerap kencing ini tak normal. Saya nak tunjuk lagi satu patient saya. Dia ada cyst yang agak besar. That's why korang yang ada kerap kencing kena datang scan at least. Kena datang check at least buat scan. Sebab itu tanda bahaya bagi wanita yang pertama. Saya akan tunjukkan. Biasanya kita tak boleh tahu kanser ke tak sampai diorang hantar